Assalamualaikum dan hai adik-adik semua. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua sihat. Hai kawan-kawan, saya Pibot. Hari ni kita nak main silap mata. Adik-adik, tengok ni. Kita ada bulat, segi 4 dan segi 3. Mari kita buat silap mata. Kalau cikgu letak segi 3 di atas segi 4, ting! Jadi apa ni? Wah. Itu macam air rumah saya. Sekarang, kita nak pergi bulan. Kita ambil segi 4 panjang, letak segi 3 di atas. Dan bentuk juga boleh jadi haiwan tau. Pibot, cuba tunjuk. Tengok, saya ada telinga segi 3. Sekarang giliran adik-adik pula. Cikgu nak kamu ambil kertas bentuk-bentuk ni, susun dan tampal jadi apa saja yang kamu suka. Wah, pandainya semua. Ingat ya, dengan bentuk geometri, kita boleh reka macam-macam dunia baru. Jangan lupa tunjuk hasil kerja korang pada ibu ayah ya. Tahniah murid-murid semua. Jumpa lagi dalam misi nombor seterusnya.